Selamat petang, selamat kemanusiaan. Dalam 2 hari ini, saya telah mengiringi 27 orang pengusaha ladang ke Balai Polis IPD Bera bagi membuat laporan rasmi berhubung pencerobohan pengambilan hasil tanaman tanpa kebenaran dan kerosakan serius yang telah berlaku di kawasan pertanian mereka. Para pengusaha ini telah mengusaha tanah di kawasan Payalang Triang sejak tahun 1960-an. Membayar hasil tanah secara konsisten, memegang TOL dan menunggu proses kelulusan tanah mengikut saluran yang sah dengan pengetahuan pihak berkuasa. Namun baru-baru ini muncul satu pihak tertentu yang mendakwa mereka telah memperoleh hak terhadap tanah tersebut tanpa sebarang notis, perpinjangan atau pampasan kepada mana-mana pengusaha asal. Lebih membimbangkan, pihak tersebut melihat sangat bijak kerana mereka milih untuk masuk ke kawasan ladang semasa musim tuaian, lalu mengambil hasil kelapa sawit yang sudah masak, menggali parit dan merosakkan struktur tanah sehingga menyebabkan ladang banjir, tanaman rosak dan pendapatan para pengusaha terjejas teruk. Yang perlu ditegaskan, tindakan seperti ini tanpa notis rasmi, tanpa prosedur sah dan tanpa perintah mahkamah mempunyai unsur pencerobohan dan risiko pelanggaran undang-undang. Laporan polis hari ini dibuat bagi memastikan perkara ini direkodkan secara rasmi dan supaya siasatan dapat dijalankan demi melindungi hak para pengusaha yang telah mengusahakan kawasan tersebut sekian lama. Terima kasih.